Betul ke Sri Iskandar ni bosan? Korang ingat lagi tak spot burger dekat Sri Iskandar yang ramai suka pergi tu? Okey, sekarang ni kita nak repeat makan dekat Morganson Burger Sri Iskandar. Macam korang boleh nampak lah, diorang dah ada kemah, kursi pun makin banyak. So kalau hujan tak payah risau. Aku pun dah tak ingat ini kali berapa aku sampai dekat Morganson Burger ni. Tapi rupa-rupanya banyak diorang dah ubah. Contohnya harga-harga burger ni macam dah more affordable. Lepas tu dah ada option untuk upgrade burger ni jadi set. So akan dapat fries dan juga air. Oh, menu nasi pun dah ada. Kat sebelah ni ada bakso, nasi ayam penyet. And then kalau korang datang ramai-ramai, contohnya dengan family, tak tahu nak order apa, bolehlah try. Macam burger yang aku order ni. Classic burger, steak cheese, crispy sensation dengan smoky chicken grill. Yang ni pula rupa nasi buttermilk dengan nasi chicken Japanese curry. Untuk set nasi ni aku tengok dia punya portion memang generous lah, banyak. Cumalah aku nak complain. Owner, tolonglah. Sudu ni bagi keras sikit. Susah nak scoop. Untuk burger pula still sama. Antara dalam banyak-banyak burger tu, aku minat diorang punya classic burger. So, kalau you guys ada lalu dalam Sri Iskandar, hantar anak ke, hantar adik ke, pergi UiTM ke, tak tahu nak makan mana, bolehlah try dekat Morganson Burger Sri Iskandar ni.